Ibu-ibu tahu tak apa realiti yang berlaku masa 1000 hari pertama kehidupan anak kita sehingga menyebabkan perkembangan mental dan fizikal anak-anak tu boleh jadi terbantut. Jadi sebenarnya ramai ibu yang mengandung dia tak faham pentingnya pemakanan yang sihat dan seimbang masa pregnant. Jadi ibu-ibu ni dia lebih suka makan ikut selera sendiri, bukan ikut keperluan baby. Ibu-ibu ni juga dia tak ambil nutrisi tambahan yang penting untuk sokongan pembesaran anak seperti asid folik dan omega 3. Ibu juga tak ambil, orang kata tak bagi susu badan. Banyak bergantung pada susu formula. Jadi kemudiannya lambat pula perkenalkan makanan pelengkap pada anak. Biarkan aja anak tu makan makanan yang dia orang nak tanpa pentingkan kualiti makanan tu. Inilah antara sebab-sebab mental dan fizikal anak-anak boleh jadi terbantut.